Hai dan selamat datang ke sesi rungkai fakta kita kali ini. Hari ini kita akan membongkar rahsia sebenar tentang empayar diraja yang paling berkuasa di dunia. Kita selalu tengok dan dengar tentang raja-raja yang popular, betul tak? Tapi adakah yang paling popular itu semestinya yang paling kaya? Jom kita tengok. Di tangga ke-10, kita ada House of Liechtenstein dengan nilai 4.4 bilion dolar. Kekayaan ini bukan datang bergolek tau. Ia dijana melalui institusi kewangan, perniagaan keluarga dan koleksi seni berharga yang diwarisi sejak beberapa generasi. Jadi, walaupun negara mereka ini nampak kecil sahaja di atas peta dunia, kuasa keuangan mereka memang tidak boleh dipandang sebelah mata. Di nombor 9 pula, dinasti Alawid dari Maghribi memegang kekayaan sebanyak 9.4 bilion dolar. Rahsia mereka sangat bijak menggunakan kedudukan strategik negara yang terletak betul-betul di persimpangan antara Afrika, Eropah dan dunia Arab. Ditambah pula dengan pemilikan aset perniagaan negara yang sangat besar, ini memang satu kelebihan yang sangat menguntungkan. Duduk di tempat ke-8 ialah keluarga Al Maktoum dari Dubai dengan nilai kekayaan 20 bilion dolar. Kalau anda nak tahu, mereka lah perancang berwawasan yang berjaya mengubah sebuah bandar pelabuhan biasa menjadi empayar jenama mewah di mata dunia. Visi inilah yang melahirkan mercutanda hebat seperti Burj Khalifa dan hotel-hotel bertaraf 7 bintang. Melangkah ke nombor 7, kita ada House of Bolkiah dari Brunei Darussalam dengan 29 bilion dolar. Ini membuktikan yang sebuah negara kecil di Asia Tenggara pun mampu memegang kuasa ekonomi yang luar biasa. Semuanya hasil daripada pengurusan reserve minyak dan gas yang begitu berharga selama berpuluh-puluh tahun. Dan di tempat ke-6, dinasti Chakri dari Thailand menguasai kekayaan sebanyak 60 bilion dolar. Apa yang menariknya, mereka berjaya menggabungkan status budaya mereka yang sangat dihormati dengan pemilikan institusi serta portfolio hartanah utama yang besar. Ini membuatkan kedudukan keuangan mereka sangat kukuh dan dominan dalam ekonomi moden hari ini. Di tempat ke-5, mestilah House of Windsor dari United Kingdom yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kekayaan mereka dianggarkan sekitar 88 bilion dolar. Macam yang kita tahu, sebahagian besar kekayaan ini terikat kuat pada jenama dan nilai sejarah yang ikonik. Contohnya, Istana Buckingham dan Mahkota Permata. Memang tak dinafikan, kehidupan mereka sentiasa menjadi tumpuan dunia. Tapi kan, kalau kita teliti betul-betul, ini jelas membuktikan bahawa kemasyhuran di media global tidak bermaksud mereka yang memegang kekayaan tertinggi. Keluarga Al Thani dari Qatar memiliki nilai kekayaan yang tidak masuk akal, iaitu 475 bilion dolar. Dengan empayar gas asli yang mereka ada, mereka bukan sahaja membiayai infrastruktur antarabangsa, malah mampu menganjurkan acara berprestij tinggi seperti Piala Dunia FIFA. Hebat kan? Membuka senarai 3 teratas, keluarga Al-Sabah dari Kuwait menduduki tempat ketiga dengan kekayaan 575 bilion dolar. Kunci utama mereka, kekayaan ini dikekalkan dengan sangat teliti merentas beberapa generasi melalui pengurusan hasil minyak yang cekap dan juga pengurusan dana kekayaan negara yang berskala raksasa. Di tempat kedua pula ialah keluarga Al Nahyan dari Abu Dhabi dengan nilai 650 bilion dolar. Perkara yang membuatkan strategi mereka ini unik adalah langkah agresif melaburkan duit hasil minyak terus ke masa depan. Mereka giat membina aset-aset global yang memfokuskan kepada kecerdasan buatan, tenaga bersih dan pelbagai projek mega yang sangat futuristik. Duduk megah tanpa tandingan langsung di tahta nombor 1 ialah House of Saud dari Arab Saudi. Cuba teka nilainya. 1.5 trilion dolar. Ya, trilion. Ini bukan lagi sekadar wang tunai yang banyak. Ini adalah satu tahap kuasa kewangan pada dimensi yang sama sekali berbeza. Nilai 1.5 trilion ini bukan setakat bersandarkan reserve minyak dan keluasan tanah semata-mata. Mereka sekarang sedang melabur secara agresif dalam pembinaan bandar-bandar canggih masa depan, sektor teknologi dan sukan pada peringkat global. Langkah ini secara tidak langsung menobatkan mereka sebagai salah satu pusat kuasa ekonomi terbesar mutlak dalam dunia hari ini.